Hai, Assalamualaikum. So, di video kali ini saya akan menunjukkan formula F4 Mekar USD Go 148 yang mana merangkumi 7 ID, 3 IDD4 dan 4 DO. Alright. So, di sini saya nak membuktikan yang mana membuat penajaan 7 ID, membuka 7 ID yang mana terdiri daripada 3 D4 plus 4 DO. Bulan pertama, tuan dan puan dah boleh balik modal, iaitu tuan dan puan akan mendapat RM 10K dan di Indonesia akan mendapat sebanyak RM35,500. Dan di bulan keempat, tuan dan puan akan mendapat 100K dan RM350 juta di Indonesia. Manakala di bulan ke-8, tuan dan puan akan layak mendapat reward guard G1 sehingga G8. Dan bila mana tuan dan puan membuka 7 ID pada simulasi ini, yang mana 3 ID yang terawal tadi package D4. So dekat simulasi ini tuan dah layak untuk mendapat 3 buah kereta secara gratis. Di Indonesia panggil gratis lah, di Malaysia dipanggil secara percuma. Okey, so sebelum saya pergi lebih lanjut penerangannya, saya nak ulang ataupun saya nak memberitahu tuan dan puan yang mana Jun 2025, Biorich telah membuat penambahbaikan di plan marketing yang mana D4 membawa 20 pot, DO membawa 1 pot. Alright. So untuk jumlah pairing D4 juga berbeza, yang mana sebanyak 1970. So jadinya dekat sini bonus untuk sehari package D4 ataupun pairing akan mendapat sebanyak 40,000, manakala di Indonesia akan mendapat 142 juta rupiah. Okey, jom saya nak buktikan yang mana bulan keempat tuan dan puan dah boleh dapat income sebanyak RM100,000 dan RM350 juta jika di Indonesia. Alright, so seperti yang sedia maklum, simulasi ini merangkumi 7 ID. 3 ID yang pertama, U1 package D4, U2 package D4 juga, U3 juga package D4. So di sini saya dah terangkan di awal video tadi, setiap D4 mewakili 20 pot. So setiap D4 yang ditaja membawa 20 pot lah. Sini 20 pot, di U3 pun 20 pot juga. Alright, so kita lihat. Okay, so untuk susunan DO adalah seperti simulasi ni lah. Okay, U4 package DO, U5 package DO dan U6 juga package DO serta U7 juga package DO. So DO kita tahu yang mana dia membawa 1 pot, 1 pot, 1 pot dan 1 pot. Okey, so kenapa saya nak terangkan macam ni? Sebabnya untuk simulasi 7 ID yang tertera, saya nak ingatkan tuan dan puan, ianya membawa 60 pot. Yang mana dia terdiri daripada 3 D4 plus 4 DO. Alright, kena bear in mind, okay? Alright, so saya nak tunjukkan macam mana di bulan keempat tuan dan puan boleh balik modal sebanyak RM100,000 ataupun mendapat bonus sebanyak RM100,000 di Biorich. Okey, so bulan pertama, apa yang tuan dan puan kena buat? Tuan dan puan wajib kenalkan 4 orang rakan di bulan pertama. Senang je. Bulan pertama, di minggu pertama, kenalkan 1 orang rakan di R1. Dan bulan pertama, di minggu kedua, kenalkan seorang rakan lagi di R2. Dan bulan pertama, di minggu ketiga, juga kenalkan lagi seorang rakan R3. Dan bulan pertama, di minggu keempat, kita kenalkan seorang lagi rakan, iaitu R4. Alright. So jika kerja ataupun gerak kerja kita ini diduplikasi oleh orang bawah kita yang rakan 1, rakan 2, rakan 3 dan rakan 4 ini juga memperkenalkan 4 orang rakan, dia akan jadi duplikasi lah. Alright. Setiap rakan kita yang kita taja 4 orang rakan ni tadi juga buka 7 ID yang sama macam kita buat. Di bulan kedua, dia akan berkembang. Okay, di sini 4 orang rakan. Di minggu kedua 4 orang rakan, di minggu ketiga 4 orang rakan dan minggu keempat 4 orang rakan. So, apa yang akan terjadi bila mana bulan ketiga juga berkembang, duplikasinya menjadi dari 4 orang rakan, dia taja juga 4 orang rakan. So, akan jadi duplikasi 16 rakan. Di minggu kedua, pada bulan ketiga juga, dia taja 16 rakan. Dan di minggu ketiga, pada bulan ketiga juga 16 rakan. Dan di bulan ketiga, di minggu keempat, 16 rakan. Alright.
Okey, di bulan seterusnya iaitu bulan keempat. Yang mana saya cakap tadi bulan keempat ni saya nak buktikan macam mana tuan dan puan boleh dapat bonus sebanyak RM100,000. Di bulan keempat, 16 orang rakan tadi yang di bulan ketiga juga cari 4 orang rakan akan menjadi duplikasi seramai 64 orang. Di minggu kedua, di bulan keempat juga 64 orang. Dan minggu ketiga di bulan keempat 64 orang. Dan di bulan keempat, di minggu keempat juga jadi 64 orang. Okey, seperti yang sedia maklum, tadi kita dah buat penajaan sehingga di bulan keempat. Okey, kita nak tengok pula bagaimana pairing yang berlaku. Okey, awal tadi saya ada bagi tahu yang mana bila simulasi ini merangkumi 7 ID, pot yang dibawa adalah sebanyak 64 pot. Okey, setiap satu rakan yang mana dia juga membuka 7 ID, ianya membawa 64 pot juga. So, jom kita kira berapa pot yang terhasil. So, sekiranya setiap rakan menduplikasi kerja yang sama, rentak kerja yang sama, kat sini akan menghasilkan sebanyak 64 pot. Okey, di U3 juga menghasilkan 64 pot. Manakala di U1 akan menghasilkan 128 pot. Alright, so di bulan yang kedua, sekiranya duplikasi itu akan menghasilkan sebanyak 256 pot. Di U2 juga sama, di U3 256 pot. So manakala untuk U1 akan menghasilkan sebanyak 512 pot. Okey, jom kita tengok. Di bulan ketiga, pot yang terkumpul adalah sebanyak 1024 pot. Untuk U2 dan U3 1024 pot. Manakala U1 akan terhasil, pot yang terkumpul akan 2048 pot. Okey, so di bulan keempat, duplikasi juga menjadi pot yang terhasil untuk U2 adalah sebanyak 4096 pot. Juga di U3 sebanyak 4096 pot. Dan untuk U1 pot terkumpul adalah sebanyak 8192 pot. Okey, so bila mana di bulan keempat, nilai pairing sudah mencapai cap, sudah mencapai maksimum iaitu 1970 untuk U1, U2 dan U3, setiap satunya akan mendapat bonus sebanyak RM40,000. So di sini RM40,000 kalilah dengan 3 ID tadi. So kat sinilah dah terbukti yang mana di bulan keempat, tuan dan puan akan dapat sebanyak RM120,000. Manakala di Indonesia sebanyak RM426 juta. So terbuktilah yang mana bulan keempat, tuan dan puan akan dapat bonus sebanyak RM100,000. Seperti yang saya terangkan tadi di atas. Okey, so seterusnya di bulan ke-8 adalah reward guard untuk G1 sehingga G8, dan mana saya nak buktikan yang mana tuan dan puan layak untuk dapat 3 buah kereta secara percuma. Okay, so kalau tadi saya dah ada mention di fasa pertama yang mana U1, U2 dan U3 akan mendapat income sebanyak RM120,000. Manakala di bulan ke-8, bukan sahaja tuan dan puan layak mendapat reward guard G1 sehingga G8, malah akan layak dapat 3 buah kereta secara percuma. Alright, yang mana tadilah sebab U1, U2, U3 tadi package D4. Alright, so bila mana kita cerita tentang bulan ke-8, ketika ini bonus pairing plus uni level 10 level yang merangkumi untuk U1, U2, U3, setiap satu ID tadi, setiap 3 ID yang package D4 akan mendapat bonus sebanyak RM34,73,600. Okay, so kita kalikan dengan 3 ID iaitu U1, U2 dan U3. Tuan dan puan akan dapat bonus sebanyak RM102,220,800. So untuk di Indonesia seperti rupiah yang tertera lah. Kita nak sebut panjang sangat dah. Di sana dah tahap miliarder. Alright. So itu di bulan ke-8. So saya akan pergi fasa kedua iaitu bila mana U4, U6, U5 dan U7 yang mana masing-masing package DO dia dah upgrade jadi D4 dekat sini. Ni fasa kedua ni adalah fasa upgrade untuk U4 sehingga U7.
Alright, so samalah income-nya di sini merangkumi bonus pairing plus uni level 10 level. Sama juga, setiap satu ID akan menghasilkan bonus ataupun income sebanyak 34,73,600 kali dengan 7 ID. Kenapa 7 ID? Sebab U4, U5, U6, U7 tadi dah upgrade jadi D4. So, dah 7 ID bergelar package D4. Alright, so kali dengan 7 ID. So, berapa income yang tuan dan puan akan dapat di sini? Pada tahap fasa kedua adalah sebanyak 2,238,515,200 ringgit. So kalau di Indonesia tak payah ceritalah, sama juga sudah menjadi miliarder. Secara konklusinya untuk F4 Mekar Go USD 148 7 ID ini untuk pendapatan sebulan di plan A merangkumi 7 ID tadi, tuan dan puan akan dapat bonus adalah sebanyak 238,515,200. Manakala di Indonesia adalah sebanyak seperti yang tertera lah, yang mana kita tahu ini miliarder lah. Okay, alright. So itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih.